Assalamualaikum Dek. Salam. Dek, apa popiah yang paling special kat sini Dek? Paling special kat sini popiah bahasa ayam Korean. Ada Korean spicy tu eh? Ha. Boleh saya nak satu eh? Boleh. Oh ni kulit semua buat sendiri Dek eh? Kulit semua buat sendiri. Homemade. Ni kalau sehari agak-agak berapa ketul boleh buat ni? Dari dalam biasa kita orang buat 3 kilo. Oh inilah dia punya sos popiah eh? Tak popiah. Ini pun homemade Dek eh? Yang ni pun homemade. Okay, lepas tu kita letak bawang goreng Bawang goreng. Kita letak kacang pula. Bagi rasa lemak sikit. Mana kau belajar resipi ni? Ni kita orang ambil daripada Bahag. Kemudian sayur-sayur dia. Sayur. Carrot dengan Carrot dengan sengkuang. sengkuang. Oh dekat sini ada beberapa pilihan dia punya ni lah, lauk lah. Ada daging, ada ayam eh. Ada daging, ada ayam. Kalau yang kosong pun ada? Yang kosong pun ada. Alright. Oh yang ni sos apa cheese ni? Sos Dek berniaga kat mana Dek? Niaga dekat depan Medi Limau. Oh habis buka siap hari? Buka tutup hari Sabtu saja. Oh Sabtu je cuti. Daripada pukul berapa tu nak datang? 4.30 sampai habis. Ini kalau aku buat ni hancur ke sana. Dia kena tangan lembut eh. Tangan kan lembut. Ni sos popiah. Sos popiah. Kita buat topping. Lepas tu Okey. untuk daging kita letak cheese tak? Cheese sikit lagi eh. Betul. Abang popiah panas siap. Dah siap dah. Macam ni berapa ringgit ke Dek? RM12 je. RM12 Pak Ketua. Okey saya makan dulu. Terima kasih. Sama.